Abang termenung panjang tu kenapa? Nasi tak dijamah, air tak diminum. Dah kenapa ni? Zara perasan 2-3 hari ni abang asyik termenung aja. Balik office termenung, depan rezeki termenung. Tak baik tau. Zara ni dah macam patung cendana. Inai di jari tak hilang lagi, dah tak dipandang. Macam nilah nasib badan. Alah, janganlah fikir macam tu, Puan Zara Amin. Awak tu kan tuan punya pusat kaunseling Sabah Sayang. Encik Helmi tahu kes kedai komputer, tahu tak? Banyak kes kecil hati perempuan ni sebab suami ambil remeh hal yang kecil dan tak cakna dengan perasaan perempuan. Perhatian tak perlu bayaran tau abang. Percuma, tetapi perkara percuma itulah yang susah nak buat. Alah Zara ni, janganlah macam tu. Dah macam sesi kaunseling pula abang ni. Abang, mulut boleh berbohong tau. Tapi Zara tahu hati abang tu tak tenang. Fikiran pun terganggu, kan? Sedapnya yang masak lemak ni.